Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani dan salam Simetri Onton. Saya Nurhadatul Jannah binti Sazali, wartawan kru TV PSS anda pada hari ini. Pada tanggal 18 Mei 2026, seluruh warga Simetri berhimpun di Arena Gemilang bagi menyaksikan sebuah majlis yang penuh bermakna, iaitu Majlis Pertauliahan Badan Kepimpinan 2026. Majlis ini diadakan bagi meraihkan dan memberi penghargaan kepada barisan pemimpin muda yang telah dipilih untuk memikul amanah serta tanggungjawab dalam membentuk disiplin dan kecemerlangan sekolah. Ayuh sama-sama kita saksikan sorotan sepanjang berlangsungnya majlis. Bersama saya kini ialah Ketua Pengawas Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Tasik Puteri bagi sesi 2026, Tengku Zuhair Shah binti Syahriman. Apa khabar? Alhamdulillah, sihat. Soalan pertama saya ialah, apakah tanggungjawab terbesar yang perlu dipikul oleh seorang Ketua Pengawas? Tanggungjawab terbesar seorang Ketua Pengawas ialah sentiasa menjadi contoh dari segi aspek disiplin, adab, cara handle masalah dekat semua pelajar. Soalan kedua saya ialah, apakah harapan anda terhadap barisan Badan Kepimpinan Simetri bagi sesi 2026? Saya berharap semua dapat memainkan peranan masing-masing, dapat memberi komitmen untuk menjaga suasana sekolah, menjadikan suasana sekolah lagi harmoni. Baik, terima kasih. In a stalemate, man was no hope. Rock in a hard place, it's battery control. What am I waiting for? In a stalemate. Kuasa tertinggi kru TV PSS Rock in a hard. Sekian sahaja liputan pada hari ini. Tahniah diucapkan kepada semua pemimpin muda yang telah menerima watikah pelantikan. Semoga terus amanah, berdisiplin dan menjadi contoh teladan kepada warga sekolah. Saya Nurhadatul Jannah binti Sazali, wartawan kru TV PSS Simetri anda bagi liputan Majlis Pertauliahan Badan Kepimpinan 2026 pada hari ini. Terima kasih, jumpa lagi.